tak? Ni dia golden set Nanmu. Kayu ni rent mampus, susah nak jumpa dan mahal. Yang nilainya boleh lebih mahal dari kereta mewah atau rumah. Kopi Tacho. Satu batang yang berkualiti tinggi boleh cecah 3 juta dolar Amerika. Lebih kurang 10 juta ringgit lah. Kalau tengok dekat, serat kayu ni berkilau macam benang sutera halus mengalir dalam kayu. Tapi nilai Nanmu bukan sebab cantik, tapi sebab tahan lasak dan tak mudah reput. Nanmu tumbuh ratusan tahun dekat kawasan lembap, menghasilkan resin kristal dalam serat kayu, lindung dari reput, serangga dan retak. Zaman dulu, Maharaja Cina saja boleh guna kayu ni. Banyak mereka guna untuk istana, keranda Maharaja, tiang bangunan besar, perabot mewah. Siapa yang guna kayu ni luar istana boleh kena hukuman berat masa tu. Macam mana? Siapa ingat video sebelum ni pasal Blackwood? Ni Golden Wood pula. Pas ni wood apa pula? Haha, sila komen.